Tegur Sol, tegur. Sebenarnya aku inspired daripada video Sultan lah, di mana dia menceritakan tentang pengulasan berdasarkan dengan beberapa video submission untuk audition MKL tu lah kan. Dan Sultan lebih fokus kepada apakah pengisian di dalam casting itu. Jadi dekat sini aku nak fokus kepada salah satu tips pengulasan, iaitu voice projection. Penceritaan tu boleh dibuat dengan menggunakan alunan suara yang sesuai. Jadi dekat sini aku bagi contoh. Alamak! 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 Jadi korang nampak dekat sini perbezaannya. Perkataan yang sama tetapi aku menggunakan adunan suara yang berbeza. Jadi benda tu dia boleh menceritakan sesuatu situasi tu. Dan penting sebenarnya untuk pengulas ada range supaya anda boleh membawa emosi yang sesuai pada ketika gameplay yang sesuai. Dan macam mana aku belajar benda ni? Sebenarnya tak ada orang ajar aku. In fact, aku datang daripada zaman pengulas macam Sultan, macam Ikuto dan kawan-kawan pengulas lama yang lain lah kan. Di mana tak ada orang ajar kita cara mengulas. Jadi kita belajar cara sendiri. Dan personally, cara aku belajar mengulas adalah dengan tengok caster luar negara. Mula-mula aku cuba untuk mimik apa yang mereka buat. Tetapi bila aku mimik, aku dapati aku kurang natural. Jadi aku akan mengubah style tu yang sesuai bagi aku sendiri. Selain daripada itu, aku juga pernah sign up untuk kelas lakonan bersama dengan the legendary Joanna Bessie daripada siri terkenal Kopitiam. Mungkin antara korang terlalu muda untuk kenal series tu, but dia memang legend. Jadi apa yang aku belajar adalah cara untuk lebih menjiwai watak. Jadi dalam erti kata lain, sebenarnya pengulasan ni satu seni persembahan. Jadi kalau korang boleh mendapat inspirasi daripada berbagai tempat untuk digabungkan sebagai sesuatu yang korang selesa, go ahead. Dan cerita pasal voice projection, sahabat aku Sultan sebenarnya adalah antara voice projection yang tercantik sekali aku pernah dengar. Memang sangat-sangat nice dan korang boleh belajar daripada dengar cara Sultan buat casting dia. Jadi kalau korang berminat untuk belajar lebih banyak tentang pengulasan, korang boleh sediakan video yang korang mengulas diri, tak kira apa game pun, dan korang boleh DM dekat aku. Kemudian kita boleh set masa untuk kita review sama-sama.